Dulu arak ni semua boleh minum. Zaman Nabi tu memang boleh minum. Dan para sahabat Nabi pun minum. Tapi macam mana boleh haram? Pada zaman Nabi ada para sahabat. Umar Al-Khattab pernah tanya dekat Nabi Muhammad, apakah hukum orang yang meminum arak yang memabukkan, yang menyebabkan hilang kewarasan dan menyebabkan kacau orang lain? Lepas tu baginda pun berdoa, ya Allah, apakah hukum orang yang meminum arak ni? Untuk menerangkan hukum minum arak ni, Allah turunkan surah Al-Baqarah yang bermaksud bertanya mereka kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum arak dan judi. Katakanlah bahawa kedua-duanya adalah dosa-dosa besar walaupun ada manfaat dekat manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Lepas dia turun ayat tu, adalah setengah para sahabat yang dah stop minum arak, ada setengah sahabat yang still minum arak lagi. Lepas Rasulullah dah bacakan ayat tu dekat Umar pula berdoa dekat Allah, wahai Tuhanku, terangkanlah kepada kami hukum meminum arak sebagai keterangan muktamad dan menyenangkan hati. Dia berdoa sebab dia baru dapat tahu para sahabat ada tersalah bacaan masa solat maghrib, tengah membaca surah Al-Kafirun, sehingga maksudnya menjadi aku sembah apa yang engkau sembah wahai orang-orang kafir, sebab dia tengah mabuk. Dan disebabkan tu turunlah satu ayat daripada surah An-Nisa, wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. So Umar pun pergilah bacakan ayat tadi dekat Sayyidina Ali. Lepas dibacakan, so diorang pun solat bila tak mabuk. Diorang mabuk lepas solat, lepas isyak diorang mabuk. Lepas tu besok pagi dah tak mabuk dah, solat subuh pula. Lepas solat subuh minum lagi, mabuk. Lepas mabuk zuhur dah tak mabuk dah, dia dah sedar. So diorang kira macam okey lah. Tiba-tiba pada satu hari ada satu jamuan majlis makan lah. Masa tu adalah hidang makanan-makanan hebat, macam kambing bakar apa semua kan. Dan ada jugalah arak. Dan dalam jamuan tu juga semuanya para sahabat Nabi. Antaranya adalah Sa'ad bin Waqqas. Dan masa Sa'ad bin Waqqas ni tengah mabuk, dia tengah ceritakan pasal kemegahan diri lah. Orang aku hebat, aku adalah bangsa keturunan yang power. Dan dalam masa yang sama juga dia telah mengutuk kaum-kaum Ansar. Dan dekat situ ada kaum Ansar juga. Bila dengar cemuhan cacian daripada Sa'ad bin Waqqas, dilemparnya tulang kambing tadi tu yang menyebabkan luka parah. Dan disebabkan pergaduhan tu, Sa'ad pergi cari Rasulullah. Dia pergi mengadulah dekat Rasulullah pasal kaum Ansar ni. Lalu Rasulullah pun berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, terangkanlah kepada kami hukum meminum arak itu dengan keterangan yang muktamad dan menyenangkan hati. Lalu Allah pun turunkan ayat dalam surah Al-Ma'idah bahawasanya syaitan mahu menimbulkan permusuhan di antara kamu dan saling benci-membenci dengan sebab meminum arak dan permainan judi, dan mahu memalingkan kamu dari mengingati Allah dan mengerjakan sembahyang. Maka mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara kotor dan keji itu? Lepas turunnya ayat tu dekat Rasulullah, Rasulullah pun panggil Umar menghadap dan bacakan ayat tu. Bila Umar dan para sahabat dengar je ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, diorang pun kata, berhentilah kami, berhentilah kami. Dan sejak itu arak diharamkan muktamad sampailah hari ini. Untuk pesanan khidmat masyarakat, anak ikut apa yang dia nampak, bukan dia dengar. Apa pendapat korang?